ni kita masuk ke hari 8 Ramadan. Hari ni kita akan buat sambal mangga ataupun sambal pauk. Mangga muda. Mangga muda. Tadi kita ada ambil mangga 2 biji. Kita ada ambil mangga muda 2 biji. Okey, yang ni mangga yang kita dah siap buang kulit. Kejap lagi kita akan sagak kasar lah. Mangga. Lepas tu kita gunakan 3 biji cili. Cili merah lah. Tengok kalau rasa nak pedas tambah lagi. Lepas tu kita menggunakan 3 ekor ikan sardin yang dah siap goreng. Lepas tu 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar gula. Sebab mangga ni dia lebih kurang macam masam sikit lah. Nanti kita akan tumbuk bahan-bahan dia. Okey. Mula-mula sekali kita tumbuk dulu cili. Sekarang cili kita dah siap tumbuk. Sekarang kita masukkan garam dengan gula. Kita renyek sekali. Okey, ni cili lada tadilah kita dah siap tumbuk beserta dengan garam, beserta dengan gula kan. Okey. Kita taruh dulu yang ni. Sekarang ni ikan yang kita dah siap buat tulang. Kita akan tumbuk kasar lah. Tumbuk kasar. Ni mangga kita dah siap sagak kasar. Sekejap lagi kita lepas dah kita tumbuk isi ikan ni, kita akan angkat, kita akan tumbuk pula mangga ni separuh hancur sikit lagi lah biar dia lembut. Okey. Ikan kita dah siap tumbuk kasar. Sekarang kita akan tumbuk mangga ni lah. Sebab dia ni macam keras sikit. Kita akan tumbuk separuh hancur. Okey, 3 bahan kita siap tumbuk dah. Ni. Cili, ikan dan mangga. Sekarang kita akan masukkan dalam bekas ni. Kita akan godek sekali lah. Alhamdulillah kita punya hasil dia sambal mangga dah siap. Okey ni. Ni memang sedap lah kalau bagi saya. Dia ada rasa masin-masin, masak apa kan. Dia ada rasa isi ikan. Kalau macam ikan tu, kalau dia lebih lagi sedap dia terasa dia punya isi ikan. Ikan tu kita ada 2 option. Kalau kita tak nak goreng, kita bakar pun boleh. Bakar, panggang. Ni dia lebih macam ala-ala somtam mangga lah. Yang kedai tombian. Tapi yang ni simple je. 3 bahan je ke dah jadi dah. Okey, selamat menonton dari saya Awal Menu Simple tutorial buat sambal mangga. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey.